Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua kawan-kawan. Welcome back to Tari Zoom Channels. Okey, baiklah, pada kali ini Balai Seri Kembangan, Balai Bomba Seri Kembangan telah menerima satu panggilan di mana cleaner, pencuci bangunan, pencuci pejabat melaporkan mereka mendapati ada seorang mangsa di atas bumbung siling. Tapi mereka tidak pasti sama ada mangsa itu hidup ataupun pengsan ataupun telah mati. Jadi mereka panggil abang bomba untuk ke lokasi untuk buat rescue lah. Jadi kita tengok di mana nampak ada sepasang kaki di atas siling. Jadi kita pun tak pastilah sama ada mangsa tu sedar ataupun tidak. Cerita dia, kita mengalami kesukaran sikit lah. Sebab apa, kita tadi dah pergi ke bangunan sebelah, ke pejabat sebelah, sebab kita dapati agak sukar lah untuk buat kerja-kerja penyelamatan. Sebab di bangunan sebelah tu agak jauh sikit. Jadi kita ke sebelah office ni, memang kita tengok memang betul-betul kaki dia terjulur kat situ. Jadi ada nampak Chinese yang pakai seluar pendek, t-shirt putih tu adalah bos di pejabat ni lah. Jadi kita pun memulakan kita punya tugas penyelamatan. Jadi kita tengok bagaimana rumit. Sebab apa, dekat atas ni wire-wire berselirat, wire-wire berselirat dah bergulung kat badan dia kan. Apa yang kita difahamkan, mangsa ni dia ke atas ni dia nak buat kerja-kerja yang tak baik lah. Dia nak mencuri kabel dan juga wire-wire yang berunsurkan timah di atas pejabat ni waktu ketiadaan orang. Time tu waktu cuti lah, Sabtu Ahad. Jadi agaknya mungkin dia dah tersangkut, pengsan ataupun kena renjatan elektrik. Jadi kita tak pastilah sama ada status dia ni, sama ada dia mati ataupun dia hidup lah, hidup dalam keadaan pengsan lah. Jadi kita tak pasti. Jadi kita sama-sama lah tengok bagaimana abang-abang bomba mengeluarkan mangsa daripada atas siling bumbung tu, dengan kita turunkan ke bawah. Jadi kita sama-sama saksikan. Alright. Okey, jadi kawan-kawan sambil-sambil tengah tengok rakaman eksklusif ni, jadi jangan lupalah sambil-sambil tu sama-sama lah tolong bantu Tari Zoom Channels ni dengan support. Cara dia dengan subscribe, dengan like video ni, dengan share video ni dan juga komen di bawah. Okey, itu tanda korang semua bagi sokongan kepada Tari Zoom Channels. Okey, walah. You duduk jauh sikit lah. You duduk sini dekat buat apa? You mau angkat? You mau tolong? Duduk sana sikit. Sana lagi. Sana. You macam ni, you mau tolong lah. You duduk dekat. Dapat angkat kaki kan? Luruskan kaki dulu. Luruskan kaki dulu. Betulkan kaki dulu. Kau jangan kuat sangat atas, kau takut terbalik. Almari. Almari anda orang masuk dah. Almari tu memang kena air tu. Ampun. Pas lagi tu baik tu. Baiknya dia. Jadi inilah dia mangsa yang kita dah turunkan daripada bumbung atas siling tadi. Dan kita mendapati mangsa ini adalah bangsa India, seorang berbangsa India, lelaki, dan dia dalam keadaan keras lah, dalam keadaan keras dan tidak bernyawa lagi lah. Dari hasil pengesahan daripada pihak KKM, mereka mengatakan kemungkinan sudah sehari ataupun 2 hari lah mangsa di atas dengan keadaan tidak bernyawa lah. Dia terkena ada renjatan elektrik, jadi keras dia kat atas. Jadi minta maaf lah, kita tak boleh nak tunjukkan gambar secara jelas kerana kita terikat dengan kehendak daripada YouTube lah, kerana kita tidak boleh memaparkan secara jelas identiti yang tidak sepatutnya kita tayangkan. Jadi oleh itu terima kasih kerana menonton kepada semua. Jadi jangan lupa teruskan support Tari Zoom Channels.
Jangan curang, okey? Walah.